Hello. Okay, jadi hari ni aku nak main game bakso. Okay, dekat sini ada customer. Ui, apa hal customer rambut macam tu? Okay, RM12,000. Oh, okay. Okay, dia minta bakso. Bakso mana bakso? Oh, okay ni. Kita kena ambil mangkuk. Kita kena ambil mi dekat sini. Lepas tu, oh ini dia bakso dia. Ui, sedapnya. Lepas tu, okay. Oh, kita akan letak tofu dalam ni. Lepas tu, kita akan buat bakso untuk abang ni lah. Bang, sabar bang. Okay, mari kita siapkan. Okay, bakso sudah jadi. Wah. Ui, sedapnya bakso. Hari ni aku nak main game bakso. Lagi satu, kalau aku dah lama tak upload video sebab aku ada masalah sikit. Tapi tak apalah. Ui, bakso. Apa ni? Bakso Malang. Ui, bakso Malang baik. Nama gempak-gempak. Apa ni? If the boss come, serve him unless you want something better. IDK. Oh, ini dia punya rules dia. Oh, dekat sini lah dia rules dia. Patutlah tadi cari tak jumpa. Okay, rules to follow. Serve all customer. Oh, ni dia suruh hantar bakso kat customer ni. Okay. Yang benda ni macam logo mata ke jam ke apa benda ni. Sekejap Okay. Oh, ini macam Oi. Mamat dia kenapa? Kasih faham bos. Hah? Kasih faham bos. Apa benda ni weh? Aku takut kena copyright lah. Diam boleh tak? Can I have satu bakso kak? Kejap weh, aku low ke volume jap. Okay dah. Kak, lain kali nak order bakso janganlah tiba-tiba buat lagu jerat jeduk depan kedai bakso aku ni bang. Kak, itulah kak, lain kali janganlah pasang lagu jerat jeduk kuat sangat kak. Terkejut saya. Kejap, kita kena jap. Oh, so mata Sharingan tu dia macam kita nak detect ada anomali macam pocong ke apa ke. Okay, kita hantarlah bakso dia ni dekat akak ni. Ni lah kak. Terkejut saya kak. Akak pasang lagu jerat jeduk kuat sangat. Pergi sana. Apa ni malam-malam pasang lagu kuat-kuat. Okay, ini adalah kedai kita. Wah. Oh, cantik kedai dia. Kedai-kedai macam dekat tempat kampung-kampung macam tu. Oi bang. Okay, aku nak check abang ni pakai Sharingan aku lah. Kejap, aku nak check abang ni lah. Okay, abang ni tak ada apa-apa. So, tak payah kot. Okay bang, bakso ayam sudah siap bang. Ya Allah, sayur dia. Nah, ini dia bang. Oh, boleh ambil minuman lah dalam ni. Oh, okay. Kita kena bagi abang tu minuman Dah bang, sudah siap bang. Bakso ayam dengan minuman satu set. Nah, thank you. Datang lagi hati-hati pergi jalan-jalan tu. Kejap lagi jumpa poncong. Kejap lagi cuak pula. Mana customer aku ni? Lambat betul lah customer aku ni. Oh. Akak. Akak ni macam suspicious lah. Duk tolong paringgitas. Kejap. Ui, ya Allah. Ya Allah. Weh, seram ah. Oh, anomali. Oh, kak. Akak, benda tu kat belakang akak. Ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Seram lah game ni. Banyak jump scare tu, ya Allah. Kak, tolonglah kak. Saya dah 2 kali kak kena jump scare kak. Tolonglah kak. Jangan macam ni kak. Apal ada saka kat belakang akak. Seram lah game ni. Sumpah tu. Akak dekat belakang akak tu ada tengah benda, tengah peluk akak tu. Hati-hati kak lain kali. Jangan terkejut saya kak. Janganlah bawa benda tu pergi kedai saya kak. Saya ni dalam ada kena meniaga kedai. Dah. Syuh. Weh, apa benda dah tu kat belakang akak tu. Oh, okay, sorry. Okay, dah lah kak, pergi je lah kak. Tak payah terima kasih sangat lah kak. Takut pula saya tengok benda belakang akak tu. Kita tunggu customer kita. Ni apa dia ni? Okay, ni orang. Tak payah gelak-gelak lah bang. Bang, tolonglah bang. Jangan bawa benda pelik-pelik kat depan saya ni bang. Tadi dah lah ada orang pasang lagu jedak-jeduk depan saya bang. Lepas tu ada saka akak tadi tu bang. Bang, jangan macam-macam ni bang. Saya ni dah takut ni bang. Ni abang. Ya Allah, ni ada flamingo dekat sini pula. Dia pakai baju flamingo dia. Dia pakai baju yang flamingo YouTuber tu. Yang muka dia pergi. Okay, ayai. Nah, ni bakso abang. Gelak-gelak depan saya pula bang. Saya takut lah bang. Tengok muka abang pun dah macam ni. Kita kena pakai mata syaringan kita je untuk detect ada benda ke tak. Ada driver kat sini. Wih, cantik bang motor. Motor warna pink bang. Ni abang mesti peminat Barbie kan. Motor warna pink. Bakso. Mari kita buat bakso. Bakso ayam, bakso daging. Nah, ni bakso. Ya Allah, abang tu dia bawa benda. Apa hal lah. Tolong jangan buat benda pelik-pelik boleh. Aku dah tengah takut sekarang ni. Aku takut lah dengan customer ni. Tadi dah lah dia jump scare aku. Sekejap ni. Tak ada apa-apa lagi. Okey kak. Mangkuk. Ni mangkuk. Bakso. Mari kita buat bakso dulu. Bakso. Letak sambal sikit biar pedas sikit. Biar gempak sikit makan tu. Air. Nah ni. Okay. Baik kak, hati-hati kak. Jalan-jalan tu malam-malam sekejap ni ada pocong lah apalah. Seram pula aku tengok benda tergantung kat situ. Receive a delivery request. Ada delivery kita jadi abang Gojek dekat dalam game ni. Lawi. Okay, letak sayur. Letak bakso. Okay, sudah siap. Okay, kita akan naik motor ni. Motor warna kuning baik. Gelo. Siap pakai helmet lagi weh. Ni mesti mak rempit ni kan. Mak rempit jual bakso. Rumah apa ni ya Allah. Rumah siapa ni? Delivery request. Okay, mari kita balik dekat kita punya kedai. Bismillah. Harap-harap tak ada apa-apa lah yang jadi. Bakso. Bang. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Bang, jangan macam ni bang. Saya ni dah terkejut banyak kali bang. Banaspati. Yang benda ni. Ya Allah.
Kedai aku. Benda pula tu, ya Allah. Macam-macam lah yang terjadi dekat kedai aku ni. Ya Allah, apalah dosa aku sampai kedai aku boleh jadi macam ni. Ya Allah, dia tambah lagi member dia. Bagus, ada Cik Chong, ada Kuyang, ada Putih Anak Merah. Bagus. Kita ni kena pakai mata Sharingan tau. Kita ni kena berhati-hati tau. Takut nanti ada benda lain pula dia pergi bawa. Kak, lain kali kalau nak datang kedai saya, jangan bawa benda pelik-pelik tau kak. Dah banyak ada customer bawa benda pelik-pelik kak. Saya dah lah tengah kerja shift malam seorang-seorang ini. Tak ada siapa teman pula tu. Okay, terima kasih. Sama-sama. Aku nak duduk dulu lah kat sini. Penat lah aku kerja. Dengan ada member-member dia lagi tengah tergantung kat situ. Benda tu. Ya Allah, hantu Jepun pula. Dengan tak ada kepalanya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, dengan hantu Jepunnya lagi. Kak? Mana ni kak? Look, can you give me some candies from my baby? Oh, yeah, sorry. Alamak, akak ni kesian pula saya tengok akak ni. Akak ni apa ni, mengandung ke macam mana ni? Akak pegang apa? Seram betul lah game ni. Ini mungkin akan menjadi game terseram saya pernah main ya. Pada tahun 2025 ni. Pada akhir tahun 2025 ni. Ada bambang botak dekat sini. Okay, RM19 mana? Ini dia sudah bayar. Ini adalah RM15,000 tips. Ui, thank you so much. Terima kasih dah bang bagi saya tip dekat saya bang. Okay, air. Nah, air. Bakso. Nah, ni bakso. Hati-hati ya bang. Jalan-jalan tu kena hati-hati bang. Baca bismillah sikit bang. Takut kena kacau pula bang. Nak duduk habis aku. Ya Allah, dia parking. Ya Allah. Ya Allah, dia parking depan ni pula. Seram lah game ni. Hantu dia, macam-macam hantu dia. Apa ni? Bro, stop copying. Asal dia marah-marah ni? Bang, jangan marah-marah bang. Relax bang, relax. Jangan marah-marah bang. Saya ni dah lah tengah stres ni, ada benda macam-macam lah kacau saya ni. Jangan marah-marah pula bang. Kejap lagi kepala abang pula yang hilang kejap lagi. Bakso. Nah, ni ambil bakso. Abang ni datang kedai saya marah-marah pula lah. Ya Allah. Tu Army of Jeans ending. Wow. Dia datang kedai kita nak makan bakso. Bakso dia kenapa tu? Apa ni? Army of Jeans failing to keep up with the jeans, didn't listen the superstition. I told you to follow the rule. Okay, kita dapat ending pertama je. Wah, maksudnya ada lagi banyak ending lah orang cakap. Kita dapat ending pertama kita. Tapi seram lah game ni. Sumpah dah aku cakap dah seram tu. Okay, mungkin itu sajalah untuk video kita kali ini. Kerana aku sebenarnya tak nak lah buat video panjang-panjang sangat. Tapi kalau korang nak tengok aku buat video panjang-panjang, sebenarnya boleh je. Tapi kalau asalkan aku ada mood macam tu nak buat video panjang-panjang. Okay lah. Bye-bye.